Berita boom hari ini. Pelakon terkenal Dato' Aaron Aziz bersama isterinya, Datin Diana Halik, tampil tegas mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang menyebarkan fitnah melibatkan keluarga mereka. Diana mendedahkan emosi anak-anak turut terkesan apabila isu berkenaan tular di media sosial sejak beberapa hari lalu. Kontroversi ini tercetus selepas sebuah video suntingan daripada temu bual Aaron tentang isu Palestin didakwa memberi persepsi salah seolah-olah beliau tidak serius menyokong perjuangan kemanusiaan. Aaron bagaimanapun menjelaskan kenyataannya telah diputar belit, malah menggesa netizen menonton rakaman penuh sebelum membuat andaian. Pasangan itu kini mengumpul bukti termasuk komen berniat jahat untuk tindakan lanjut. Mereka berharap langkah ini bukan sahaja membersihkan nama keluarga tetapi juga menjadi pengajaran agar fitnah cyber tidak terus berleluasa.